Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Masih ada orang yang bercakap pasal penggabungan ataupun kerjasama antara PAS dengan UMNO, dan ada yang merujuk kepada kata-kata Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang berkata UMNO tidak mahu dipatuk ular dua kali. Ini yang saya fahamkan ialah merujuk kepada dulu kerjasama di dalam Muafakat Nasional. UMNO sudah memberi kerjasama, dan apabila PAS menarik diri di UMNO, beranggapan PAS menarik diri kerana PAS memberikan syaratnya untuk bersama UMNO sekiranya UMNO menerima bersatu. Jadi UMNO tidak dapat menerima bersatu, maka PAS tidak bersama UMNO, dan ini UMNO menganggap tidak salah UMNO dan PAS menganggap mereka tidak bersalah. Jadi semuanya ini kalau orangnya berpisah bukan kerana rela tetapi kerana terpaksa. Kemungkinan pada ketika itu PAS ataupun presidennya atau pemimpinnya merasakan bahawa bersatu ini lebih kuat, lebih dominan daripada UMNO, maka dia meninggalkan UMNO dan mengikuti bersatu. Jadi sebelum adanya bersatu yang berjaya memikat PAS, UMNO bersama PAS sentiasa bekerjasama. Contohnya di dalam PRN Melaka dan Johor, orang-orang UMNO ataupun orang-orang Barisan Nasional masih bercakap bahawa parti mereka sudah kembali kuat apabila dapat menang bergaya di Johor dan di Melaka. Jadi mereka tidak terfikir bahawa ketika itu PAS tidak masuk cakro, tidak bertanding, dan ia memberi sokongan kepada kerusi UMNO. Dan sekiranya masih juga berdegil kata UMNO kuat kerana UMNO menang di dalam PRN itu, kita tengok pula pada pilihan raya Parlimen PRU 15 apa terjadi dengan Johor dan Melaka. Kerusi di Melaka, kerusi Barisan Nasional Parlimen tak menang satu pun. Kerusi yang dimenangi adalah kerusi yang dimenangi oleh PH dan PN. PN ini yang disokong oleh PAS, maka PN ada yang bersatu menang. Jadi bermakna tanpa kerjasama PAS, UMNO tak menang. Pemimpin UMNO sebenarnya tidak bodoh. Mereka tahu kekuatan PAS, kerana itulah ada pemimpin UMNO, pemimpin kanan UMNO keluar daripada parti terus bersama dengan PAS. Apabila digantung ataupun dibuang, mereka pergi kepada PAS. Mereka tahu PAS sedang membina kekuatan. Jadi pemimpin UMNO ini dia tidak juga bodoh, mereka cerdik kerana mereka tahu kalau mereka tidak memenangi hati orang Melayu yang bersama PAS, mereka suka untuk menang. Dan Zahid Hamidi sendiri pun tahu hakikat ini. Tapi yang menjadi masalahnya adalah kerana mereka sekarang berada di dalam kerajaan. Nak meletakkan jawatan ni kawan, bukannya senang. Kau bayangkanlah nak letak jawatan, tak ada jawatan, tiba-tiba kau nak berjalan sendiri. Walaupun mereka tahu bahawa hari ini mereka letak jawatan, mereka boleh memenangi di masa depan, tapi mereka tidak fikir masa depan, mereka fikir sekarang. Sebab politik ini adalah berkenaan dengan sekarang. Yang masa depan ini kita fikir masa depan. Jadi yang ke belakang tak fikir, yang fikir sekarang. Jadi sekarang ini UMNO BN menjadi kerajaan. Mereka mesti pertahankan kedudukan di dalam kerajaan, dan di dalam waktu yang sama mereka berharap apabila satu masa apabila Parlimen hendak dibubar, ketika itu mereka akan keluar daripada kerajaan dan memenangi semula pengundi-pengundi Melayu dengan harapan sebegitu. Penyokong dan pemimpin UMNO ini tahu bahawa PAS ini parti yang tidak boleh dipercayai. Mana-mana parti pun dia tidak boleh kekal lama kerana ia nak teruskan status quo dia dengan perjuangannya yang tidak mahu berkompromi dengan mana-mana parti. Dan dah nama parti lain-lain, bermaknanya perjuangannya pun lain-lain lah. Jadi yang pengerusi Barisan Nasional takut dipatuk dua kali ini, dia tak sedarkah bahawa pengumuman untuk membina rumah bangsa UMNO itu dengan mengundang bekas-bekas pemimpin UMNO yang pergi ke Bersatu, pergi ke mana-mana parti, masuk semula bersama UMNO, ataukah dia tak takut akan dipatuk dua kali? Dengan PAS, patuk dua kali takut. Tapi apabila bersama kerajaan,
tidur dengan ular DAP, ular PKR yang mereka tak takut pula kena patuk dan tak takut pula apabila dibelik dan kemudiannya akan mati di bilik. Dia tidak sedar itu. Yang kita tahu sekarang ni tak apa dibelik, belum lagi mati, asal jangan dipatuk. Sekiranya UMNO menolak untuk bersama PAS tidak rugi. Mereka tetap ada penyokong mereka dan penyokong mereka semakin hari semakin bertambah. Yang rugi, yang hilang penyokong Melayu adalah UMNO. Yang sepatutnya difikirkan ialah UMNO tidak perlukan kepercayaan PAS, kepercayaan pemimpin PAS. Yang sekarang adalah UMNO mesti merebut kepercayaan orang Melayu. Kalau UMNO bersama PAS ataupun kerjasama dengan PAS, bermakna UMNO sudah mencuri kembali kepercayaan orang Melayu. Dan sekiranya PAS ini sudah berpatah arah dengan Bersatu, dengan kerjasama UMNO bersama PAS ini, kemungkinan kursi Bersatu, kursi PKR akan diberi kepada UMNO bertanding dan PAS tidak ganggu. Dan ini memberi peluang yang cerah untuk UMNO mendapat kursi semula. Kita lupakanlah kursi-kursi di negeri-negeri yang majoriti PAS seperti negeri-negeri pantai timur. Yang ini pun UMNO masih berpeluang di mana kursi yang dibenangi oleh Bersatu bersama di dalam tiket PAS mungkin akan diberikan kepada UMNO. Sekiranya UMNO dengan direct nak berlawan dengan PAS, mereka tak menang kerana di negeri Melayu ini mereka hanya ada dua parti saja, iaitu PAS dan UMNO. Yang menang Bersatu tu bukan sebab Bersatu tapi sebab pengundi memilih PAS. Jadi apabila PAS dengan UMNO sudah kerjasama, mereka akan hanya memilih satu parti yang bertanding. Kalau UMNO dan PAS bertanding, mereka memilih PAS. Kalau UMNO dan Bersatu bertanding atas lain daripada PAS, mereka akan memilih UMNO. Ini orang Melayu kerana mood sekarang adalah mood orang Melayu hendak memilih PAS kerana mereka tengok UMNO ini sudah berkawan dengan terutamanya DAP dan Anwar Ibrahim yang mereka ini bukannya tidak popular, mereka ini popular, tetapi di kalangan orang Melayu dia sudah tidak. Dan selagi UMNO dilihat berkompromi dengan PH, berkompromi dengan DAP, selagi itulah orang Melayu akan bersama PAS dan UMNO tidak ada peluang untuk mencuri kepercayaan mereka.